Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak tahu nampak ke tak? Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Orang kata affordable. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana. Kalau boleh biarlah sampai 7 bulan. So hari ni kita nak makan apa? Hari ni aku nak makan Chips S'more. Satu produk yang paling nostalgic pada zaman dulu. Kita akan makan lah. Kita ada 3 jenis, iaitu kita ada Purisa original. Ni warna biru ni original. Lepas tu kita ada hazelnut. And last kita ada Purisa double chocolate. So kau makanlah ketiga-tiga jenis ni. Kita akan review. Lepas tu jadi kau akan bagi satu kejutan. Kita akan buat satu challenge lah. So apa-apa pun kita kena unboxing dulu. Kita akan makan, baru kita akan buat challenge. Makan 9 keping daripada produk Chips S'more ni. Kita akan rasa lah. Alamak 10 rupanya. Ada satu lagi 4. Okay, jom kita makan. So kita akan makan yang original dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dan ni pula ni yang hazelnut. And last kita akan makan yang ni pula, double chocolate. So antara ketiga-tiga Purisa ni, aku paling suka kalau makan yang Purisa original. Boleh rasa memang sangat sedap. Kalau macam hazelnut ni macam rangup-rangup sikit. Double chocolate ni memang rasa lebih coklat lah. Tapi dekat atas dia kurang pula dia punya coklat chip tu. So now aku nak buat satu challenge. This first time aku rasa aku nak buat challenge dalam konten mukbang aku, iaitu aku nak makan Chips S'more ni bersama dengan sambal nyet kairu ameng. Alang-alang benda ni ada lagi. So kita try buat challenge makan biskut Chips S'more ni dicampurkan ataupun disalut dengan sambal nyet kairu ameng. So jom kita try lah apa jadi. Kita boleh makan ke tak. So benda ni kan pedas. Satu. So challenge ni aku terfikir nak buat lah sebenarnya. 2 3. So kita akan doublekan lah. Kita akan lipat jadi macam burger. Kita akan apekkan benda ni. Jadi ni. Lepas tu kita akan try. Tangan kiri pula. Kita akan try. Sebab aku tahu sambal nyet kairu ameng ni pedas. So kita akan try makan lah benda ni. Ni challenge pertama aku lah dalam video mukbang. Agak nervous aku nak makan. Sekejap tarik nafas dulu. Bismillah. Kita makan Sekejap. Dia manis, bocah-bocah pedas ke? Hijau rasa bibir. Walaupun Chips S'more ni manis, tapi produk sama ni memang pedas lah bagi aku. So tak habis kan.
Not bad, sedap. Hmm. Dia gabungan manis dengan pedas. Boleh dikatakan sebati. Tapi ya pedas. Makan ni pula. Sekejap kita makan yang ni pula. Hazelnut campur dengan sambal kayu ameng. Not bad, sedap. Dah. Kuasa yang adalah ni banyak sikit. Tebal dia punya sambal. So kita akan habiskan double chocolate cake semua ni dengan sambal kayu ameng. Tak akan habiskan lah benda ni. Bismillah. So, aku dah makan dah kecil-kecil cik semua ni. Dengan kita salut dengan sambal je kagami ni, memang sangat sedap. Dia rasa pedas. Dia rasa pedas. Tapi bila ada dengan biskut tu, dia akan rasa manis sikit. So aku dah habis dah challenge ni. Aku dah makan dah. So kalau korang tengok video ni, jangan lupa untuk korang subscribe video aku, like video aku dan share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah ucapkan sama manis sampai 7 bulan. So setakat ni konten kepada aku. Terima kasih and bye.